Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan cerita drama Peninggalan Arwah yang akan ditayangkan di saluran TV3 di slot cerita drama pada hujung minggu ini, iaitu pada 14 Jun 2025. Cerita drama ni menarik kerana dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Arash Muhammad dan juga Fazlina Datuk Ahmad Daud. Selain itu, kita ada pelakon hebat seperti Izzul Islam, Christina Raisah dan juga pelakon-pelakon hebat yang lain. Untuk cerita drama Peninggalan Arwah ini mengisahkan tentang suami isteri yang kaya raya meninggalkan harta untuk anak mereka. Seorang lelaki bernama Azrul, seorang yang kaya, namun kekayaan itu bukanlah dari usahanya, sebaliknya ialah hasil daripada peninggalan arwah isterinya. Azrul terbuai dengan kekayaan tersebut sehingga dia mengabaikan anak-anaknya, iaitu Fatihah dan juga Faris. Azrul pula berkahwin lain dengan Liana. Anak-anaknya pula tinggal bersama nenek mereka di kampung. Jadi disebabkan kekayaan itu, Azrul mula lupa keluarga asalnya. Isteri Azrul yang meninggal dunia bernama Farah, masa hayatnya dia sangat mempercayai suaminya tu dan telah meletakkan hartanya atas nama Azrul. Dia fikir ketika itu anak dia masih kecil dan tidak mampu urus harta. Namun berlaku sebaliknya apabila Azrul khianati apa yang telah dia lakukan. Bagaimanakah Fatihah dan juga Faris hidup selepas itu, dan bagaimanakah dia membesar dengan nenek mereka? Adakah mereka akan membalas dendam terhadap bapaknya? Jangan lupa untuk saksikan cerita drama Peninggalan Arwah yang akan ditayangkan pada hari Sabtu ini, 14 Jun 2025. Sebenarnya cerita drama ni dah ditayangkan dah sebelum ni, iaitu pada tahun 2020, diulang siarkan pada tahun 2022 juga, dan kali ini diulang siarkan sekali lagi di saluran TV3 pada tahun 2025. Jadi cerita drama ini merupakan karya arahan Alung Kamaluddin, pasti akan memberikan jalan cerita yang menarik dan seterusnya dapat menarik minat para penonton untuk menonton buat kali kedua dan seterusnya. Jadi kalau korang terlepas tayangan-tayangan sebelum ni, jangan lupa untuk saksikan di saluran TV3 pada hari Sabtu ini cerita drama Peninggalan Arwah. Pasti jalan ceritanya menarik dan aku yakin ramai akan terhibur dan akan mendapat pengajaran yang penting daripada cerita drama Peninggalan Arwah yang akan ditayangkan ini. Jadi untuk fans-fans cerita drama, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan drama-drama Melayu dan juga cerita drama dan juga telefilm yang akan aku update dari semasa ke semasa. Pastikan korang like, share dan subscribe, sebab apa? Akan senang dapat update berkaitan dengan video-video terkini yang akan aku update setiap hari selepas ini. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.